Salam. Uh, Lakon layar atau screenplay adalah blueprint pada sesebuah filem. Ia sangat penting. Ia menentukan hampir segalanya, bajet, pelakon, berapa hari shoot, lokasi, semuanya bergantung pada lakon layar. Dan sebagai seorang penulis, lakon layar bukan karya sastra. Yang penting lakon layar bukan kita tulis dengan indah, prosa yang indah, tapi yang penting adalah description-nya. Yang penting lakon layar adalah story, plot, dialog. Jadi dalam scene description-nya, segala apa perlu ditulis dengan jelas. Berapa pelakon dalam satu scene, kena beritahu exact numbers of actors yang dalam setiap scene. Dan perlu juga jelaskan karakter apa. Kalau perlu ekstra, kalau pelakon tambahan ada 4 dalam scene, maka nak kita tulis exact number sebab ni penting untuk team production. Dan apa yang ada dalam lokasi itu perlu jelas. Maknanya dalam satu bilik ada sofa, apa-apa yang terdapat dalam bilik itu dan keadaan bilik itu sama ada besar atau kecil perlu dinyatakan dengan jelas. Memang pada akhirnya setiap scene skrip akan diolah oleh pengarah melalui shooting skrip. Tetapi apa yang tulis adalah oleh seorang penulis lakon layar adalah penting kerana ia menjadi guide kepada produksi dan juga kepada director dan juga kepada pelakon pada semua. Dan kalau saya mengarahkan skrip orang lain, saya prefer jikalau penulis ada sematu proses rehearsal. Tapi kebetulan dalam filem Encik Rahmat, saya adalah penulisnya. Jadi maka dengan secara automatiknya saya ada dalam lokasi semasa untuk rehearsal. Jadi lakon layar adalah blueprint kepada sebuah production filem. Dan prosesnya sangat penting. Dan kewujudannya sangat penting. Dan saya nasihatkan kepada mana-mana produksi, invest secukupnya untuk proses penulisan lakon layar. Kerana penulis di sini jarang diberikan hak yang sebaiknya. Kalau kita perhatikan penulis di luar, terutamanya Hollywood, kebanyakan penulis juga diberi kredit sebagai producer. Ini kita boleh tengok dalam filem Lord of the Rings, di mana ada 3 penulis, salah seorang ni ada director, dan semuanya dapat kredit producer.